Yang satu lagi, kalau daripada Google Nano Banana juga, kalau anda ada satu gambar saja macam ini, anda boleh minta dia tolong hasilkan pelbagai angle untuk produk ni. Daripada satu gambar ni boleh dijadikan sebagai macam kita panggil benih lah, untuk antara keupayaan Nano Banana punya teknologi. Seterusnya, Nano Banana ni juga dia ada keupayaan juga untuk search. Dalam sistem anda nak menjana gambar tu, anda minta suruh dia research dulu. Kalau anda nak jadikan dia infografi, anda suruh dia search dulu information tu, kemudian jadikan ringkasan. Google Nano Banana boleh buat begini. Kemudian ini kalau anda anda yang tak pandai, apa kita panggil, tak pandai nak buat edit Photoshop kan, anda boleh kasih je arahan pada Google Nano Banana, cakap buangkan orang ni dan tinggalkan gambar ada seorang sahaja. Ini keupayaan Nano Banana punya capability. Kemudian yang paling power sekali boleh buat dalam ni, sekarang ni saya tengok ramai orang buat, iaitu kita boleh hasilkan komik. Komik ya. So nak buat sama ada color black and white ataupun berwarna, boleh dibuatkan. Ini dia pun boleh dijanakan juga. Dan seterusnya, antara lagi kita boleh buat, macam kita nak buat local translation. Ini antara contoh lah ya. Macam kita saja nak tukar benda ni dalam bentuk bas ni, kalau kita nak buat bentuk, orang kata apa, kalau macam dalam misal ni dia kata seolah-olah benda yang sama tapi dalam culture Tokyo punya, boleh. Kita pun boleh gunakan bas yang kita berdeka ni, cuba minta culture Malaysia, cuba tengok macam mana rupa dia boleh buat. Kan, ni salah satunya. Ini pun satu lagi pada geng-geng real estate nak jualkan, kita panggil harapan, nak jualkan macam kalau beli rumah property tu, apakah dia punya bayangan dia kan. Anda boleh je minta dalam Google Nano Banana tolong gambarkan perkara tersebut ya. Anda boleh tukar, kalau macam dalam kes ni dia tukar daripada gambar ni gambar macam ni sama, minta akan terus buat dia jadi nampak macam dekat waktu winter. Sistem boleh ya berkeupayaan melakukan demikian lah. Kita boleh mintakan juga dalam sistem untuk jadikan dia 3D ya, isometric, even dalam top view pun kita sistem boleh hasilkan. Ini keupayaan Nano Banana. Ini biasanya kalau kita nak menganjing orang kan, ataupun nak buat parody kan, nak buat apa orang kata, parody lah ya. So kita boleh buatkan juga ya, seperti minta dengan Nano Banana sahajalah.